Hari tu aku dah buat lah video cara pasang ni kursi buaya ni. Mana yang tak dapat lagi kan, video tu kita akan buat sekali lagi. Baru sampai hari ni, aku beli satu lagi lah. Okey, bila korang beli, korang akan dapat satu bag guys. Bag dia pun material jenis tahan lasak guys, jenis tebalnya. Yang ni size dia compact ya. Korang boleh letak dalam kereta ke, nak bawa pergi camping tak masalah. Okey, dia bagi satu dia punya kaki ni. Kaki ni korang jangan bukakan saja. Okey, dah nampak sini dia ada satu lubang guys. Korang jangan masukkan besi ni. Dia punya lock safety lah, buat kiri dengan kanan ni. Okey, ni dia punya kerusi ni. Kerusi ni dia ada dua tau, jenis slot ni kan. Kita jangan masukkan ya, untuk kiri dengan kanan ni. Okey, dah jadi ya. Lepas tu tali ni korang jangan masukkan ya, dekat dia punya buckle ni. Bila nak baring korang boleh longgarkan dia. Bila korang duduk tegak, korang boleh tarikkan dia. Okey, ni kita tarik untuk kita duduk lah. Bila kita duduk korang tengok memang selesa guys. Berat aku 70, tak ada masalah. Berat yang 100, 150 pun okey je. Nampak tu, santai-santai kat tepi pantai kan, letak depan TV ke, bawa pergi camping memang selesa sangat lah. Okey, dekat sini dia ada satu dia punya kompartmen ni, untuk korang letak air mineral ke, air tea pun boleh lah, tak ada masalah. Nak pasang senang, dia ada macam-macam colour lagi. Warna hitam ada, hijau ada. Harga memang murah, korang boleh tekan link. Wah,